Kebangkitan Yesus, bagi berjuta-juta orang di seluruh dunia, ini bukan sekadar cerita lama tau. Ia adalah satu peristiwa kemenangan yang mengubah segalanya. Jadi hari ini, kita akan kupas kenapa peristiwa ini dianggap sebagai kemenangan paling mutlak ke atas kematian. Jom kita mula. Kita semua tahu kan, kematian tu macam satu titik noktah. Pengakhiran yang semua orang akan lalui. Tapi, betul ke macam tu? Pernah tak anda terfikir macam mana kalau kematian tu sendiri sebenarnya boleh dikalahkan? Inilah soalan besar yang kita akan cuba jawab sama-sama. Jadi, macam mana maut ni boleh dikalahkan? Okey, untuk faham benda ni, kita kena tengok kebangkitan tu bukan sebagai sesuatu yang terjadi macam tu je. Bukan. Ia sebenarnya satu tindakan kemenangan yang sangat-sangat disengajakan. Dan inilah kuncinya. Kebangkitan Yesus tu sebenarnya bukan dia yang bangkitkan diri sendiri dari dalam kubur. Bukan. Ia adalah satu tindakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kitab Suci cakap dengan sangat jelas, Allah Bapa yang membangkitkan dia. Ayat dari Kisah Para Rasul ni, dia jelaskan dengan cantik sekali. Tengok ya, Allah melepaskan Yesus dari sengsara maut. Perkataan melepaskan tu bukan macam lepaskan ikatan biasa tau. Ia lebih kepada satu gambaran pertarungan di mana kuasa Tuhan terbukti jauh lebih hebat daripada kuasa maut. Okey, yang ni memang menarik. Frasa sengsara maut tu dalam bahasa asalnya maksud dia kesakitan bersalin. Cuba bayangkan. Jadi, kebangkitan Yesus ni bukan macam orang lari dari penjara tak? Ia lebih macam satu kelahiran yang penuh kemenangan. Dia seolah-olah dilahirkan keluar dari rahim kematian untuk jadi yang pertama yang sulung dari kalangan orang mati. Wow, ini satu gambaran yang sangat kuat tentang permulaan hidup yang baru. Mestilah kita tertanya-tanya kan, kenapa Yesus? Kenapa maut yang boleh tawan semua orang lain tak ada kuasa langsung ke atas dia? Jawapannya terletak pada sesuatu yang sangat unik tentang dirinya. Ada beberapa sebab utama kenapa maut tak boleh pegang dia. Bukan setakat sebab siapa dirinya, tapi juga sebab apa yang terjadi dan apa yang tak terjadi pada jiwa dan tubuhnya lepas dia mati. Okey, yang pertama, jiwanya tak ditinggalkan di Hades atau alam orang mati. Maksudnya tak macam orang lain. Dia memang masuk ke alam maut tapi dia tak terperangkap kat situ. Dia tak ditinggalkan pun. Ini perbezaan yang sangat besar. Kedua, dan yang ini memang sangat penting, tubuh fizikalnya langsung tak reput, tak hancur. Ini bukti fizikal yang jelas tentang kemenangan dia. Ia tunjukkan yang tubuh yang sama dikebumikan itulah yang dibangkitkan semula dalam kemuliaan. Jadi apa buktinya? Petrus, pengikut rapat dia, dengan beraninya cakap, kami semua adalah saksi. Ini bukan cakap-cakap kosong tau. Ini adalah kenyataan dari saksi mata. Bukan seorang dua, tapi beratus-ratus orang yang nampak sendiri Yesus yang dah bangkit. Macam yang dicatatkan juga dalam 1 Korintus bab 15. Okey, semua ni memang kisah sejarah yang menakjubkan. Tapi apa kaitannya dengan kita, anda dan saya hari ini? Sebenarnya kan, kebangkitan Yesus ni bukan cerita pasal dia seorang je. Ia ada satu janji yang sangat luar biasa untuk kita semua. Kebangkitan Kristus ni, ia buka jalan untuk 3 janji yang betul-betul boleh ubah hidup setiap orang percaya. Jom kita tengok satu persatu. Janji pertama, dan ni yang paling utama sekali. Macam mana Allah bangkitkan Yesus, macam tu jugalah dia akan bangkitkan anda. Kebangkitan Kristus ni macam satu contoh pertama, prototype, untuk apa yang akan jadi pada semua pengikutnya. Jadi kematian fizikal tu bukanlah penamat cerita hidup anda. Janji yang kedua pula, anda tak perlu takut pada alam maut sebab Kristus dah lalui semua tu dan dia keluar sebagai pemenang. Jadi dia dah patahkan kuasa maut tu untuk selama-lamanya. Anda takkan ditinggalkan dan takkan dilupakan. Dan janji yang ketiga, yang ni janji masa depan yang sangat-sangat menakjubkan. Anda akan dapat satu tubuh kemuliaan yang baru. Cuba bayangkan sekejap, satu tubuh yang sempurna. Tak ada lagi sakit, tak ada lagi penderitaan, tak jadi tua dan takkan mati. Itulah harapan yang sedang menanti kita. Jadi bila kita dah tengok semua ni, kemenangan, keunikan dan janji-janji ni, apa kesimpulan besar dia? Apa harapan kekal yang kita boleh pegang? Senang cerita macam ni. Kebangkitan Yesus ni bukan sekadar fakta sejarah yang kita belajar dalam buku. Bukan. Ia adalah jaminan peribadi untuk masa depan anda. Macam sawah untuk jiwa kita. Satu harapan yang pasti dalam dunia yang tak menentu ni. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Kalau kematian tu bukan lagi penamat,
tapi cuma satu pintu ke kehidupan yang kekal. Macam mana harapan ni ubah cara anda hidup hari ini dan cara anda pandang masa depan? Fikir-fikirkanlah.